Jom tengok. Semi-D baru dekat Bangi. Freehold individu title. Tahun ni dapat kunci. Corner unit yang besar-besar pun still ada lagi. Let's go. Inilah dia rumah semi-D baru dekat Bangi dengan starting price pada 1.4 million. InsyaAllah tahun ni dapat kunci. Rumah-rumah pun dah siap dah. Bolehlah abang akak pilih unit mana yang abang akak berkenan. Semi-D kat sini pun ada dua jenis type, B dengan C. Kalau tengok kan fasad dia tak ada beza kan. Beza dia hanya kat dalam sahaja. Type B ada 4 bilik dan 4 tandas. Type C ada 5 bilik dan 5 tandas. Beza harga untuk Type C dan Type B ni tak signifikan sangat. Kalau tanya saya, better ambil Type C. Tapi for today kita review Type B je. Sebab Type B ada aircon. Type C ni tak ada apa-apa, panas lah. So let's start Type B. 2 parking boleh muat. Memang 2 parking ya guys. Muat ni. Sana tepi pula dalam 10 kaki. Rumah ni individu title lah guys. Bukan strata. Renovate dah macam mana abang kat nak. Tapi unit yang tanah semi-D dia besar-besar tu ada lagi. Saya pun tak boleh kira luas dia macam mana. Masuk-masuk je, this will be your entrance. Sebab ni show unit ada bulat dinding kat sini. By right memang masuk-masuk nampak lah luas-luas living area tu. Tapi baguslah bila buat partition ni. So bila tetamu datang ada sedikit privacy sebelum dia masuk living area. Keluasan rumah dia pun ialah 35 kali 80. Bagi saya memang puas hati. Living area dia pun dah luas. Dining area pula muat 8 seater. Tapi banyak lagi ruang ni. Kalau buat 10 seater pun still comfortable. Tu aku pula tu. Inilah dia ruang makan family yang lebih dekat dengan dapur. Ataupun ruang untuk anak-anak yang pemalu untuk makan kat sini. Sementara abang akak akan tetamu kat depan ni. Belakang ni juga ada satu bilik untuk tetamu. Luas-luas juga saiznya. Sebelah ada is a toilet. And this will be your kitchen area. Untuk Type B ni dapur dia memang kecil sikit. Dia jenis memanjang sebab dia semi-D cluster. Type C pula dia lebih besar. Kalau abang akak minat nanti saya bawa je view dua-dua unit. Cantik lah sikit wet kitchen dia kan. Kotak-kotak besar situ. Dekat wet kitchen area ni lah ada mix room ataupun you guys boleh jadikan laundry area. Going up ada 3 bilik dan 3 tandas. Untuk Type C yang lagi besar ada 4 bilik dan 4 tandas. Both unit ada living area dekat first floor. Cuma living area Type B ni lebih besar daripada satu lagi. Yelah 4 bilik kat atas kan. So Type B dan Type C semua bilik ada tandas dia sendiri. Tandas dia pun cantik-cantik, luas-luas, just nice. Jangan risau. And kita pun ada utility room kat atas ni. Boleh buat store. Last but not least, the master bedroom. Lengkap dengan ruang wardrobe area. Memang luas jugalah. Tak adalah cukup-cukup nyawa kan. Dan tandas yang luas.